Hebatnya masa lebih mahal daripada segala-gala. Nikmat Allah banyak. Sihat, nikmat. Duit, nikmat. Tok lelaki, nikmat. Anak, nikmat. Kereta, nikmat. Rumah, nikmat. Boleh tengok, nikmat. Tapi dalam banyak-banyak nikmat, hak mana nikmat yang paling mahal sekali? Ha? Pasal apa masa? Kak, kalau saya bagi sini orang tanya emas, dia bagi emas tak? Berapa berat emas? Ha? Skop. Okey. Saya bagi Kak emas. Banyak ni kan. Dengan saya bagi masa 1 jam untuk Kak berzikir, Kak pilih mana? Emas. Ha? Pilih mana? Ha? Tengok dia tak tahu nilai masa. Nampak tak? Nampak tak? Ramai tak orang habis masa untuk cari emas, tapi dia buat masa tak berzikir. Ramai tak? Pasal apa? Dia tak tahu nilai masa tu. Sebab tu bila mati, dia tak minta pada Tuhan nak cari emas. Dia minta nak cari masa. Sebab dia tahu modal nak kaya, nak bahagia di akhirat, masa. Boleh faham tak? Boleh. Lepas tu cari emas juga. Tak zikir.